Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dah masuk bulan Zulqa'dah. Semua yang berkemampuan untuk melaksanakan korban, saya cadangkan Yayasan Amal Malaysia. Antara kelebihan bersama dengan mereka diyakini insya-Allah, pasukan Yayasan Amal juga menguruskan korban sampai di luar negara. Mereka sendiri turun ke kampung-kampung, urus sampai sembelih dan selesai. Yang kedua, baki daripada duit korban itu juga bukan dimasukkan sebagai keuntungan kepada yayasan, tetapi digunakan untuk program kebajikan lain di negara itu dan di negara-negara lain seperti majlis khatan, sumbangan back to school, kampit beras di negara yang kita buat korban tersebut. Para penyumbang yang bersama dalam denyut nadi perjuangan Yayasan Amal Malaysia. Inilah hasil daripada sebahagian sumbangan tuan-tuan dan perempuan dalam program korban dan akikah yang telah dianjurkan oleh Yayasan Amal Malaysia tahun yang ke-16 pada tahun ini. Kita selain daripada ibadat korban, kita juga mengadakan program-program kebajikan seperti yang tuan-tuan sedang saksikan pada hari ini. Program kita hari ini ialah program Health Aid Project in Nigeria 2024. Tuan-tuan tengok di bawah tu. Ni ubat-ubat ni tuan-tuan, bukan duit Yayasan Amal. Duit lebihan sumbangan ibadat korban yang tuan-tuan telah berikan kepercayaan kepada kami. Kelebihan kita di Yayasan Amal adalah kita gunakan lebihan itu antaranya untuk sumbangan kepada masyarakat tempatan yang sangat memerlukan. Allahu Akbar. Ayo bersama dengan Yayasan Amal Malaysia untuk program korban dan akikah pada tahun-tahun akan datang. Program wakaf telaga, wakaf Al-Quran, pembinaan masjid dan banyak lagi. Bersama dengan korban tahun ni, insya-Allah azam, siapa yang Allah bagi duit lebih, Yayasan Amal Malaysia.